Ni kereta idaman aku. Yang ni pula baki dalam bank aku. Kosong. Tapi semua ni kau dah gadai buah pinggang pun tak lepas lagi nak beli. Sampailah aku tahu berkenaan sim racing yang boleh simulate driving experience. So aku pun mulalah research pasal sim racing ni pula. Dengan syarat aku tetapkan bajet 1,500. And surprisingly result dia not bad juga. So first komponen penting kita ialah untuk cari racing game simulator. Racing game sebelum ni aku pernah main pun Forza Horizon 5 ni je. Tapi game ni dia style macam arcade macam tu lah. Dia macam tak real sangat. So aku ada jumpa satu racing simulator game yang mendapat banyak sangat positive review di Steam. Dan nama game tu ialah Assetto Corsa. Aku baca review orang kata game ni not bad juga dalam simulate real driving experience tu. Aku pun main guna keyboard je dulu. It's fine. Rasa real lah. Tak macam laju sangat ada nitro bagai sampai boleh terbang tu. Game Assetto Corsa ni pun aku tengok grafik dia kentang je. Ya, game tahun 2014. Tapi the good thing about the game is that dia sangat ringan and easy to run lah. So aku still boleh run game ni dengan PC kentang aku ni, iaitu custom build PC mini kebanggaan aku ni. Fans GPU ni pun barely spinning je. Game ni harga asal dia RM50, tapi aku tunggu time discount so dapat RM5 je. Jadi kita dah install game Assetto Corsa kita. And sebelum ni pun main pakai keyboard je, so macam pelik juga. So next step ialah untuk kita cari steering dengan pedal kita. Apa benda sim rig kalau tak ada steering dengan pedal kan? Jadi aku pergi ke kedai All Eat dekat Loyat untuk try wheelbase and nak tahu lebih lanjut. Jadi lepas borak-borak, diorang suggest ada dua. Satu Logitech G29 dengan satu lagi Moza. Jadi untuk dipendekkan cerita, Logitech ni dia chain drive, yang Moza ni pula dia direct drive. Untuk chain drive ni, dia ada je force feedback tu, cuma dia kurang real and not as snappy, and ada delay sikit lah. And kalau direct drive pula macam Moza ni, apa yang aku boleh describe ialah memang rasa dia sedap lagi lah. And bahasa mudahnya tak rasa macam mainan. Boleh rasa details kat atas road tu, bila jalan atas curb ni atas pasir ke kan, bila lose traction, semua tu boleh rasa lah lebih detail through steering ni. Jadi aku kena buat pilihan antara dua ni. Kalau Logitech ni murah sikit, tapi memandangkan Moza ni still under budget, aku pick Moza ni lah. Cuma budget aku tinggal sempit dah lepas ni. Aku pick Moza R3 sebab ini yang paling murah sekali. Dia ada juga R5, R9, tapi itu untuk series-series lah. Aku nak main casual fun je kan. So dah cukup bagus dah. Dan kalau compare dengan Logitech tu, harga dia tak adalah jauh sangat beza. Alright, so tiba masa untuk kita unbox dengan setup wheelbase dengan pedal kita ni. So the first component ialah steering ni. Steering pun memang rasa dia premium, rasa berat. Lepas tu pedal shifter dia pun memang satisfying juga lah. Punya buttons pun clicky. Next yang kita akan tengok ialah R3 wheelbase ni. So ni lah yang akan keluarkan force feedback semua tu. And dia boleh attach dekat clamp meja ni. Satu lagi yang bagus pasal Moza ni sebab dia ada quick release system ni lah. So kalau korang nak tukar steering lain ataupun nak tukar wheelbase lain pun boleh just pakai komponen-komponen asing, lepas tu gabung je. Untuk pedal ni pula, dia bagi dua pedal je lah. Satu minyak, satu lagi brake. Tapi jangan risau kalau jenisnya nak main manual yang main clutch tu kan, boleh tambah je lagi add-on pedal ni untuk jadikan dia punya clutch. Setting up dia pun fairly easy je, cuma ada banyak kabel juga lah. Untuk wheelbase ni saja dah ada 3 dah kabel. So memang agak serabut lah bawah meja ni. Jadi aku dah siap set up aku punya wheelbase, steering dengan pedal. Sekarang tiba masa untuk kita first time try pula kita punya driving dalam Assetto Corsa. Oh. Dengar. Oi, memang best lah. Boleh rasa gegak steering, gegak semua. So initial impression memang best lah. Cuma masa aku tengah drive tu aku perasan ada banyak masalah ha. Satu, pedal ni gerak-gerak lah, especially bila aku tengah hard braking. Meja aku pun gegar-gegar juga, translated daripada wheelbase ni. Ergonomics pun tak berapa ngam juga. Bila aku buat hard braking memang kadang-kadang rasa nak tergolek lah. Jadi kita kena cari cockpit pula. Masalahnya cockpit yang ada kat luar sana tu semua mahal-mahal. Bajet aku tinggal RM176 je. Okay, so macam biasa lah, kita gunakan big brain level Haji Bakil kita terpaksa DIY lagi kita punya sim rig kita. Alright, jom pun carilah design sim rig yang aku minat. Kalau boleh nak yang minimalis je lah, tak nak complicated sangat sebab nak kena buat sendiri kan. Mula dengan rough sketch dulu, lepas tu aku try untuk design dalam 3D rendering app. Aku cari kayu dekat kedai hardware dekat rumah aku ni. Memang besar gila hardware ni, memang puas gila cari. Nasib baik muat nak sumbat kayu-kayu ni dalam kereta aku. Jadi mulalah tugas-tugas memotong kayu. And aku pun ada angle grinder ni je. Memang letih lah nak potong kayu banyak-banyak ni. Aku pun mula assemble slow-slow. Mula dengan tapak dia ni. Dan aku assemble pula bucket seat ni. Kemudian aku assemble pula tempat letak pedal nanti. Next aku buat tiang untuk letak wheelbase. So aku assemble and aku try test fit dulu lah dengan komponen-komponen sim rig aku.
Dan last sekali untuk finishing touches. Jadi lepas dah siap, aku pun set up lah rig ni dekat office aku. Actually part cockpit ni lah memang yang paling makan banyak masa sekali. And antara projek aku yang paling memenatkan sekali lah. So kalau korang kesian, boleh lah tolong like sikit lah, share kat kawan-kawan. At least terubat sikit penat aku. Okay, so kita jumpa satu lagi masalah kita. Aku dah siap rig apa semua, tapi aku tak set up tempat untuk letak monitor. Nanti aku akan fikir cara untuk letak monitor pula sama ada aku nak letak rig baru atau aku just attach kat meja ni. Tapi sementara tu aku ada idea yang lagi bernas. Jom. Kalau korang tengok IG aku, sebenarnya korang tahu dah aku dah ada buat teaser sikit dah untuk sim rig ni. So pergilah follow IG aku. Walaupun tak adalah banyak sangat aku update kat situ. At least subscribe lah, tolonglah kawan, tolonglah. So nasib baik jugalah PC aku ni cukup kecil untuk selitkan kat tepi ni. Dan akhirnya tiba masa untuk aku experience sim rig aku ni. Nak duduk macam nak masuk kereta sport betul loh, rendah kan. Dan apa yang aku boleh kata, ini adalah antara pengalaman yang paling best sekali lah untuk gaming pada aku. DIY rig ni pun perform better than I expected lah. Sebab kukuh cumanya dia tak ada adjustability lah. So sebabkan aku main seorang je, so tak apalah kita tak adjust. Position pun selesa, cumanya agak panas sikit lah kalau duduk lama-lama kat seat ni. Dari segi performance pula, kalau main dekat 1080p memang no problem lah, boleh dapat 100 lebih FPS juga. Jadi aku try push PC aku yang dengan graphic card RX 570 ni, aku try untuk main dekat 1440p resolution. Actually performance dia not bad juga. Aku dapat dalam 55-56 FPS average macam tu juga. And to be honest, aku tak perasan sangat pun drop setakat 1-2 FPS tu. And aku lagi prefer higher resolution daripada FPS tinggi-tinggi sangat So aku pakai So aku push pula pergi main 4K dengan GPU aku ni. Memang terbaik tengok details kat stitching ni semua, nampak benang selai-selai tu dekat dia punya dashboard ni. Memang lagi detail lah, nampak sebiji-sebiji. Cumanya FPS dia boleh dapat bawah daripada 30 lah. Yang bawah 30 ni tak larat aku nak tolerate, memang choppy sangat. So aku stay kat 1440p je. But still game ni memang amazing lah. Sebab bila start modding tu memang kau-kau lah boleh ubah dia punya graphic appearance tu kan. Dan yang aku dah mod ni semua very high texture semua lah, all without being too demanding dekat GPU. Track dengan kereta pun boleh download je. Macam ni aku bawa kereta zaman Schumacher lagi, bawa main kat Sepang boy. Shock boy tu lah, teringin. Next upgrade yang aku rasa aku nak buat ialah VR lah. Sebab kata orang kampung boleh immerse myself. Just sekarang ni just having fun. Drive kat Italy. Naik McLaren pula. Tak dapat nak beli McLaren real life, main dah tadi pun jadi lah. Lagi satu game yang aku main ialah F1 25. Yang ni best sebab aku boleh control guna controller dekat steering ni je lah. Kalau Assetto Corsa tadi kena pakai mouse dengan keyboard. Tapi game F1 ni less forgiving sikit lah, lagi demanding lah. Kalau 4K memang lagi nampak jelas Shopee tu memang tak sampai 30 ni. So aku stick ke 1080p je. So to make things interesting, aku decide untuk buat satu lagi challenge, iaitu aku nak try beat record dekat Spa ni. One of the most iconic F1 track in the world, featuring the Eau Rouge. So the current record holder dekat track ni ialah my boy Oscar Piastri dengan track record 1 minute 40 second berapa-berapa lah, nanti aku tulis kat screen ni. So aku nak try beat record ni. So mari kita try. Jadi bermulalah challenge kita. Aku dah familiar dah dengan track ni, cuma ada setengah tempat tu yang aku masih lemah lagi. Dan aku pun dah try push to the limit, dan aku guna all the tracks yang available lah. Nyaris spin up lagi. Aku pun try lah tengok onboard lap dia orang kan. Memang hati kering betul lah dia orang ni. Macam-macam aku dah try. Aku start practice buat trail braking, park all the apexes, just untuk dapatkan few seconds off je daripada lap time aku. This is the run boys. Is this the run? Nope. So percubaan seterusnya. Sorry guys, terpaksa fokus sekejap. Nampaknya aku terpaksa try hard mode. Keputusannya 148 8 second lagi jauh. Tak apa lah. Aduh, tu lah guys. Tak dapat lah. Tak tahu, aku rasa EA saja nerf dulu kereta ni. Stop the cap.
Bagi kita tak beat rekod dia orang kan. Kalau tak apa aku racing untuk McLaren. But okay. Yang penting have fun lah. Oh. Betul tu Syami, betul tu. Plus ni pun dream aku yang dah lama lah. And kumpul-kumpul duit untuk finally being able to purchase something dengan our own hard money memang satisfying lah. Kalau tak dapat kereta sport real life, dalam game pun jadi lah. Aku ingat lagi dulu aku dengan abang aku memang literally memang akan report kat each other bila balik sekolah. Kata, weh hari ni aku nampak Lancer Evo 9 tu, BMW matelang lah, Merc compressor lah. Dulu kita anggap Merc compressor tu pun macam sport car agak dah. Good times. Oh tak lupa juga, terima kasih banyak guys atas support yang sangat memberangsangkan. Ada yang tunggu-tunggu video aku sampai aku kena roast, kata aku lupa password Gmail aku asam. Tapi bottleneck aku memang masa lah, sebab aku nak kena record sendiri dan aku nak kena edit sendiri. So memang video pun keluar memang slow lah. Apa pun thanks guys. By the way, kalau korang minat nak tengok proses aku build mini PC ni, boleh tekan video kat skrin ni lah.